Assalamualaikum. Sampai awal lagi hari ni tempat training. Setengah jam lagi naik lah. Awal lagi ni. Bilik pun tutup lagi. Okay, hari ni kita cakap tentang kejayaan. Apakah kita punya definisi kejayaan sebagai seorang Islam yang beriman? Kalau kita ukur kejayaan kita, the ultimate goal of our success is untuk dunia, kita amatlah rugi. Sebab dunia ni hanya sementara. Jadi yang saya faham, kalau kita ni orang Islam beriman, the ultimate goal kita punya kejayaan ialah kita nak mencari redha Allah untuk mendapat syurga di akhirat. Maksudnya kita punya kejayaan kita, bukan nikmat sebenarnya yang abadi itu bukan di dunia, tapi untuk akhirat. Maksudnya apa-apa yang kita buat kat dunia ni dapat di dunia, tetapi yang paling penting ialah untuk mendapat syurga Allah di akhirat yang kekal. Sebab tu saya percaya perkara ni, dan benda ni saya pun alami. Betul, saya masih muda dulu, saya asyik lah. Masa saya 20s, 30s, memang saya of course lah macam orang lain, kita kejar kejayaan di dunia lah. Si kerjaya, dari segi benda-benda, kenderaan, rumah, harta lah. Okay, benda-benda dunia. Tapi bila saya masuk penghujung 30-an, somehow Alhamdulillah, saya ubah. Saya mula lebihkan untuk mencari keberkatan, dan juga saya mula lebihkan untuk saya buat masa lebih untuk Allah. Maksudnya saya cubalah untuk mengejar lebih fokus tu, matlamat tu lebih kepada untuk kerja akhirat. Tapi bila itu jadi, bila saya ubah pendekatan tu, Alhamdulillah, betul lah janji Allah, bila kita kerja akhirat, dunia akan datang secukupnya. Mungkin tak sebanyak yang kita mahukan, tapi Alhamdulillah dunia datang secukupnya, dan kebanyakannya Allah beri lebih lagi. Dan lebih tu saya always tengok sebagai ujian untuk saya, bagaimana saya uruskan ni, Allah bagi lebih tu. Itulah. Sebab itulah, kalau kita kerja dunia ni, betul, memang takkan habis pun. Takkan habis, takkan selesai. Sebab sifat dunia ni, memang dia sifat dia satu, sementara. Satu, dia akan banyak melalaikan dan menipu kita. Contohnya kat dunia, kita rasa bila kita dapat gaji banyak ni, kita ingat cukup. Bila dah dapat banyak tu, mesti rasa tak cukup lagi. Tu sifat dunia macam tu. Dia memang sifat dia tak pernah cukup. Sebab tu kalau kita kerja dunia ni, bagi saya yang saya faham, ialah kita hanya mengikut nafsu yang tak ada had. Nafsu ni tak ada had. Dia takkan ada had. Dia limitless. Sebab tu kita ada dia punya buffer dia, ataupun dia punya penghalang dia, ataupun pengawal dia ialah iman. Iman ialah pengawal kita punya nafsu. Kalau kita ikut nafsu, hanya dunia, memang tak akan pernah cukup. Contoh kereta lah kan. Okay? Mulakan kereta ni, dah lah kot. Lepas tu mesti nak kereta lain. Itu sifat dunia. Mula kita dah ada rumah macam ni, beli satu rumah. Lepas tu mungkin nak beli rumah lagi. Itu sifat dunia. Kita nak dapat beli barang ni, okay, kita pakai. Lepas tu nak beli lagi. Kita always fikir upgrade. Tak salah selagi sumber dapatkan sebab tu benda yang berkat dan halal, tak salah pun. Allah tak larang kita kerja dunia, tapi jangan sampai kita simpan dunia dalam hati kita. Lepas tu kalau kita ni berjaya, yang sebenarnya lah berjaya untuk kita akhirat. Bila kerja akhirat, pasti kita akan dapat dunia secukupnya. Itu kena fokus kita. Itulah saya punya fikiran pagi ni. Sebab tu, walaupun kita masih muda, okay, kita always letakkan kita punya goal tu ialah untuk akhirat. Allah akan beri kita secukupnya dunia. Bila Allah bagi kita cukup, kita akan rasa nikmat dia.
Kadang-kadang bila kita dapat banyak pun tak cukup. Ramai saya jumpa orang banyak dia dapat berganda-ganda daripada saya, tapi dia tak pernah cukup. Lepas tu jangan bandingkan kejayaan kita dengan orang lain dari segi dunia. Jangan, satu lagi, secara mudah je, jangan suka bandingkan kejayaan kita dengan orang lain. Bandingkan kejayaan kita untuk diri kita. Adakah kita lebih baik daripada semalam? Adakah kita lebih berjaya daripada tahun lepas sebagai manusia, sebagai pekerja, sebagai professionals, sebagai ayah, sebagai suami? Adakah kita jadi lebih baik? Sebab hidup ni, okay, kalau kita bangun pagi, kita selalu fikir nak buat kebaikan. Okay, kita akan banyak dapat kejayaan. Sebab apa? Kita tak akan pernah rasa bosan. Sebab kita bangun pagi kan, kita fikir hanya untuk taat pada Allah dan juga saya nak buat banyak kebaikan. Bila kita fikir macam tu, kita akan dapat banyak kejayaan. Again, saya nak ulang, dan kita akan rasa bosan. Tak akan ada unsur bosan dalam hidup kita. Sebab kita hanya fikir nak buat kebaikan. Banyak kebaikan kita boleh buat. Kebaikan pada diri kita sendiri, kebaikan pada keluarga kita, pada orang lain, kebaikan pada Allah. Banyak. Jadi kita tak akan sempat untuk rasa bosan. Bila kita fikir selalu nak buat kebaikan, mencari redha Allah, kita akan dapat banyak kejayaan. InsyaAllah. Itu saya faham lah. So jadi kita letakkan kejayaan, ukur kejayaan kita dengan untuk mencapai akhirat, bukan untuk dunia. Dunia ni kita akan kecewa. Bila kita nak tengok kejayaan kat dunia, kita akan rasa, bila kejayaan kat dunia, kita rasa nak ada pengiktirafan, pujian, sanjungan. Kita nak orang puji kita. Kalau kita nak cari akhirat, kita tak kisah pun. Kalau kita buat satu tu, kebaikan tu, kejayaan tu untuk akhirat, kita tak kisah pun. Okay? Contohnya, kita pakai kereta yang biasa je pun kita tak kisah. Rumah kita biasa pun kita tak kisah. Kita nampak biasa pun kita tak kisah. Sebab apa? Kita yang penting, kita tahu apa kita punya kejayaan. Kan, sebab ibadat pun tak perlu tunjuk ke orang semua, kebaikan pun tak perlu tunjuk ke orang semua kan. Okay, lagu Hemantino, tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Derma bukan tontonan, diam-diam saja. Okay, so bila kita untuk akhirat ni, kita tak kisah pun pengiktirafan, pujian, sanjungan dunia. Sebab untuk Allah, yang penting kita tahu apa yang kita dapat tu berkat, okay, halal berkat, dan juga insya-Allah diredai Allah. Itulah bagi saya kejayaan. So marilah kita sama-sama mengejar, berbuat satu dan juga berusaha untuk mendapat kejayaan sebenar, iaitu kejayaan di akhirat untuk mencari syurga Allah, insya-Allah.